kali ni kita nak unboxing trading card album kat bawah. Okay. Korang boleh ikut kreativiti anda je. Korang boleh ikut macam saya ataupun macam lain untuk elemen-elemen lain. Kalau saya letak tanah-tanah dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Macam ni. Hi guys, video kali ni special sikit sebab selalu ni kita pergi makan, bercuti, jalan-jalan. Kali ni kita nak unboxing trading card album kat bawah. Okay. Buka. Okay, cuba buka. Buka slow-slow, jangan terkoyak tau. Sikit je. Okay, ni kita beli dekat Shopee Dekat Shopee harga dia lebih kurang dekat RM30 lah sekali dengan postage. Jom kita tengok macam mana rupanya. Okay, trading card album Bobo Boy. Okay, kalau tengok ni dia memang rapi lah. Dia balut dengan kotak semua sebab tak nak rosak kan. So kita tengok. Wow guys, okay, so ni rupanya. Okay, Monster Galaxy Card. Korang boleh beli kat Shopee je. Korang search je Monster Galaxy Card Trading Album. Okay, cuba buka. Okay, kita tengok. Okay, Wafi WC Bling unboxing Trading Card Album. Okay, so memang packaging dia memang kemas lah. Dia lapik dengan kotak dan juga plastik lah. Okay, ini dia guys. Okay, ini dia trading album. Okay, trading card album. So kita buka. Okay, lepas tu kita akan masukkan dekat slot dia lah. Okay, dia ada lebih kurang dalam 9 slot. Okay, ini tengok Okay, cuba pegang. Okay, Monster Galaxy Card Trading Album. So, Wafi WC Bling ni dia ada banyak lah card. Okay, kalau korang tengok ni memang banyak dia punya card Bobo Boy. Dan kita tak nak hilang. Kita tak nak hilang card Bobo Boy dia. So, dengan adanya trading album ni, so dia boleh simpan dengan lebih kemas lah. Okay, so sekarang cuba masukkan. Okay, cuba masukkan card yang ada ke dalam trading album. Pertama-tama sekali, kita kena buka dulu plastik dia ni. Okay. Nak buka dulu mana? Cantik tak? Cantik. Nak buka dulu. Ni kita nak masukkan 9 kad Bobo Boy kat dalam trading card album ni guys. Okay. Mula-mula ni, kita masuk sini. Kita kena tengok guys. Bila nampak ni, masukkan macam ni. Okay, yang kedua kad ni bawah peti yang dia waktu besar punya. Ni pasang, ni letak sini. Okay, lepas tu tak lintah yang jenis kecil ni. Bersambung. Okay, lepas tu kita letak satu lintah dekat sini. Kita letak Ocobot kat sini. Lepas tu kita letak Taka Voltra dekat sini. Lepas tu kita letak Adudu kat sini. Lepas tu kita letak Fang kat sini. Kita letak Yaya kat tepi ni. Dah siap. You sami kelat sini pasal semuanya. Okay guys, lepas tu kita akan letak ni pula golem tanah. Kita akan letak dekat sini. Pink armor kita akan letak dekat sini.
dan Yaya Armo. Kita akan letak dekat sini kan. Oh. Lepas tu bawah gempa. Kita akan letak dekat bawah golong gempa ni. Lepas tu letak kat sini. Okay. Lepas tu ni nama dia Armo board. Kita akan letak sini. Dan lepas tu bawah tanah. Kita akan letak sini. Bawah tanah lagi. Besi besar punya pula. Letak sini. Bawah gempa. Besi besar pula letak ini. Okay. Guys, korang boleh ikut kreativiti anda je. Korang boleh ikut macam saya ataupun macam lain. Untuk elemen-elemen lain. Kalau saya letak tanah-tanah dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Macam ni. Kalau korang nak cari benda ni, korang cari dia kat Shopee. Korang type Monster Galaxy Trading Album kat Bobo Boy. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye-bye. Jumpa kita di video akan datang. Bye.